Raisul Fas, ya main. Assalamualaikum Ustaz. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Tuhanku, rapatkanlah dadaku, permulakanlah urusanku, deraikanlah ikatan lidahku, semoga mereka memahami ucapanku. Amin. Okey, insya-Allah fil mustaqbal alaikum an tad'ullah bi khusyu'in. Alaikum an tad'ullah bi khusyu'in. Fil mustaqbal alaikum an tad'ullah bi khusyu'in wa la tal'ab lianna ad-du'a nahnu natlubu minallah. Okey, jurusan. Baik. Kaifa halukum? Okey, maratan saniyah bihammasah. Irfa' sautak. Irfa' sautak. Okey. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair. Sabahal khair. Okey, al-majmu'ah al-khamisah. Sabahal khair. Irfa' sautak. Kullukum. Sabahal khair. Macam tak semangat lah. Bihammasah. Buat dengan semangat boleh. Kaif halukum. Sabahal khair. Okey, al-majmu'ah as-salisah. Kaifa halukum? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ana bi khair. Okey, mumtaz. Khamsah arif. Amin. Okey. Hal antum tasta'idun? Naam. Nahnu musta'idun. Hal antum musta'idun? Okey, insya-Allah al-yawm sanata'allamu al-maddah al-lughah al-arabiyyah. Fahimtum? Fahimna. Terus, okey. Insya-Allah al-yawm sa'u'allimukum al-maddah al-lughah al-arabiyyah. Okey, qabla zalik ma hadzal yawm? Ma hadzal yawm? Yaumus sulasa. Okey. Kaifa taktubu yaumus sulasa awalan? Ya. Alif. Ya. Sin atau sa? Sa. Yaumus sulasa. Okey. Tayyib. Mat at-tarikh al-yawm? Ma at-tarikh al-yawm? Berapa? Tarikh hari ni? 20? 28. Okey. Kaifa taktubu samaniyah wa ishrun. Okey, samaniyah wa ishrun. Oktober. Okey, kaifa taktubu Oktober? Hamzah, Alif, Kaf, lagi. Sorry. Asif. Okey, samaniyah wa ishrun Oktober. Okey, kaifa taktubu Oktober? Kaf, ta, waw, ba, baro. Okey. 2025. Alfaini
Khamsah wa ishrun. Okey. Maratan saniyah alfaini khamsah wa ishrun. Okey. At-tarikh al-yawm samaniyah wa ishrun Oktober alfaini wa khamsata wa ishrun. Okey. Hal antum tasta'idun? Nahnu nasta'idun. In kuntum tasta'idun, hayya nabda dirasatana al-yawm. Jika awak bersedia, boleh kita mula belajar sekarang? Boleh? Nah, okey. Faham tu? Okey. InsyaAllah fi al-anshitah al-ula, fi al-anshitah at-tamhidi, asta'iddu lakum fi lughah al-injiliziyah wa fi al-lughah al-malayuyah telur. Okey. Fi hadhihi kri'di tujadu as-suratain. Faham tu? Faham tak? Okey. Dalam telur ni ada dua haiwan, ada dua gambar. Okey. Jadi sa'akhtaru talibaini liiftah hadhihi kri'di. InsyaAllah. Okey. Man yurid? Siapa nak? Okey, anta at-talibu al-awwal. Okey, sanian. Okey. Anta. Okey. Ta'al ila al-amam. Ana ila. Okey. Nama apa? Rayyan. Okey. Okey, Rayyan iftah al-awwal. Buka ni ada tanda dia. Oh, ayah pula. Ya. Cuba tarik. Ini boleh tarik. Okey. Oh. Okey. Iftah. Oh, tak apa-apa. Apa buka babi ya? Okey, ambil. Okey, syukran Rayyan. Okey, syukran. Okey, Ijlis. Okey, tafadhal. Berjulus. Okey. Ma as-surah al-ula? Ma'idah. Okey. As-surah as-saniyah, ma hadhihi surah? Filun. Okey. Okey, istami' jayyidan. Aina ya'ishu ma'izun? Aina ya'ishu al-ma'izun? Okey. Biasa kambing tinggal kat mana? Hutan. Kandang kan? Kandang, okey. Kandang dalam bahasa Arab al-hazirah. Okey. Iqra' ma'an. Al-hazirah. Ya'ishu al-ma'izu fil hazirah. Okey. Aina ya'ishu al-filu? Kat mana tinggal? Hutan. Hutan al-lughah al-malayuyah, lakinna fil lughah al-arabiyah maza? Hutan fil lughah al-arabiyah. Al-ghabah. Okey, iqra' ma'an al-ghabah. Okey. Al-ma'izu haywanun alifun aw muftarisun? Alifun aw muftarisun? Faham tu? Alifun bermakna ma? Okey. Okey, alifun bermakna zina. Okey, muftarisun liya. Okey. Al-ma'izu haywanun alifun aw muftarisun? Alifun. Okey. Okey. Ahsantum. Khamsah arif? Mumtaz. Okey. As-surah as-saniyah al-filu. Al-filu haywanun kabirun aw saghirun?
kabirun. Okey, ahsantum. Al-filu haywanun kabirun. Okey. Okey. Min hadhihi su'al hal ta'lamu maza mawdu'una al-yawm? Man ya'lam maza mawdu'una al-yawm? Siapa tahu tajuk kita ini? Al-hayawanat. Okey. Okey. Hai. Hai. Okey, hayya nuwasilu dirasatana insya-Allah. Boleh kita sambung? Boleh terus? Boleh, okey insya-Allah. Okey. Maudu'na al-yawm rifqan bil hayawanat insya-Allah. Okey. Awalan fi al-anshitah al-ula sanuwanni al-ghina ma hazal hayawan. Okey. Fi al-anshitah al-ula sanuwanni apa? Kita akan menyanyikan. Al-ghina apa? Lagu. Okey. Ma hazal hayawan. Okey, mengikut irama Twinkle Little Star. Hal sami'tum Twinkle Little Star qabla zalik? Okey, macam mana lirik dia? Twinkle Twinkle Little Star. Okey. Okey, qabla zalik hayya naqra marratan. Okey. Iqra ma'an. Wa dia? Jelas tak? Jelas. Okey. Ya. Okey. Awalan sanaqra'u ma'an. Okey. Haza ma'izun. Al-ma'izu hayawanun alifun. Okey. Al-ma'izu ya'ishu fil hazirah. Zalika filun. Al-filu hayawanun kabirun. Al-filu ya'ishu fil ghabah. Okey. Haza ma'izun, ma makna haza ma'izun? Ini kambing. Okey. Ini bermakna qaribin. Qaribin bermakna dekat. Okey. Zalika jauh. Zalika bermakna itu. Okey. Okey. Haza ma haza. Ma hazi. Ya. Okey. Ma haza. Haza talibun. Okey. Okey. Ma zalika talibun. Okey. Bermakna nastaqdimu kalimah haza fi makanin qaribin. Kita guna perkataan haza ni untuk menunjukkan benda yang dekat. Contoh ustaz nak sebut, ini pelajar perempuan. Itu kalau ini pelajar perempuan, ustaz sebut macam mana? Hazihi talibatun. Kalau ustaz nak sebut itu pelajar perempuan, sebut macam mana? Tilka talibatun. Kalau ustaz nak tunjuk, okey. Ini pelajar lelaki. Kaifa? Hadza talib. Okey. Itu pelajar lelaki. Zalika talibun. Okey. Ahsantum. InsyaAllah. Al-an hayya nuwanni al-ghina ma hazal hayawan. Okey. Awalan istami'u jayidan. Awalan istami' faqat. Istami' faqat. InsyaAllah. Istami'. Okey. Haza ma'izun. Al-ma'izu hayawanun alifun. Al-ma'izu ya'ishu fil hazirah.
Al-ma'izu ya'ishu fil hazirah. Okey, boleh? Tak statik? Okey, dengar sekali lagi. Istami' jayidan. Haza ma'izun, haza ma'izun. Al-ma'izu hayawanun alifun. Al-ma'izu ya'ishu fil hazirah. Al-ma'izu ya'ishu fil hazirah. Okey, boleh? Mungkin? Boleh? Okey. Al-an hayya nuwanni ma'an. Al-an hayya kullukum nuwanni ma'an. Okey. Wahid isnani nabda. Haza ma'idun, haza ma'idun. Al-ma'idu hayawan alifun. Al-ma'idu ya'ishu fil hazirah. Al-ma'idu ya'ishu fil hazirah. Okey. Okey, maratan saniyah lakinna bihammasah. InsyaAllah boleh? Okey, kuatkan suara. Irfa' sautak. Irfa' sautak. Okey. Wahid isnani salasah. Haza ma'idun, haza ma'idun. Al-ma'idu hayawan alifun. Al-ma'idu ya'ishu fil Al-ma'idu ya'ishu fil hazirah. Okey, gini Al-ma'izu hayawan alifun. Boleh? Bukan hayawanun alifun. Hayawan alifun. Al-ma'izu ya'ish fil hazirah. Boleh? Mana awak berhentikan dia supaya kena nada dia. Boleh? Okey. Maratan salisah insya-Allah. Wahid isnani nabda. Haza ma'idun, haza ma'idun. Al-ma'idu hayawan alifun. Al-ma'idu ya'ish fil hazirah. Al-ma'idu ya'ish fil hazirah. Okey, mumtaz. Okey. As-saniyah insya-Allah. Saniyan zalika filun, zalika filun. Al-filu hayawanun kabirun. Al-filu ya'ishu fil ghabati. Al-filu ya'ishu fil ghabati. Okey, boleh? Baik? Boleh? Okey. Saniyah faqat. Fahim tu? Okey. Wahid isnani salasah. Zalika filun, zalika filun. Al-filu hayawan kabirun. Al-filu ya'ishil ghabah. Al-filu ya'ishil ghabah. Okey, mumtaz. Okey. Amaratan al-akhirah hayya nughni minal awal ilal akhir. Fahim tu? Minal awal ilal akhir. Okey. Wahid isnani salasah. Haza ma'idun, haza ma'idun. Al-ma'idu hayawan alifun. Al-ma'idu ya'ishu fil hazirah. Al-ma'idu ya'ishu fil hazirah. Zalika filun, zalika filun. Al-filu hayawan kabirun. Al-filu ya'ishu fil ghabah. Al-filu ya'ish fil ghabah. Okey, khamsah arif. Okey. Okey. Boleh lagi saya kat ni? Boleh? Boleh. Okey. Antum alhamdulillah tastati' an tafhama kalami alhamdulillah. Okey. Insya-Allah. Al-an
hayya nantiku hazihil jumal al-mutanasiqah. Al-jumal al-mutanasiqah, apa makna al-jumal al-mutanasiqah? Ayat yang berkesinambungan. Contoh, haza ma'izun, ini adalah kambing. Al-ma'izu hayawanun alifun, apa makna? Kambing haiwan yang jinak. Al-ma'izu ya'ishu, tinggal di kandang. Okey. Al-an hayya nantiku hadhihi jumal al-basitah lakinna bin nabar wa tanwin. Dengan apa? Dengan irama dan intonasi boleh? Irama dan intonasi. Okey. Oh, Ustaz ada topeng ni, contoh. Okey. Dengar Ustaz pakai topeng ni. Okey. Ikut Ustaz ya. Haza ma'izun. Okey. Tunjuk tangan ya. Okey. Main seorang pakai boleh? Awak pakai. Okey. Tengoklah apa nampak sikit. Awak pegang je. Okey, ikut Ustaz ya. Semua tunjuk kepada dia boleh? Okey, pakai balik topeng. Okey. Haza ma'izun. Okey, boleh. Haza ma'izun. Okey, tangan di dalam. Tak nampak tempat awak. Okey. Haza ma'izun. Al-ma'izu hayawanun alifun. Al-ma'izu tunjuk betul-betul. Ya'ishu fil hazirah. Okey, syukran. Awak ni. Okey. InsyaAllah asalnya. Okey. Al-hazirah ni makna apa? Kan? Kandang. Okey. Okey. Film ayo. Okey. Oh ya. Okey, mari depan. Tangan di dalam amam. Ustaz ada banyak hari ni kita. Okey, siapa yang Ustaz panggil depan ni, ambil ke dia lah depan ni, boleh? Okey. Okey. Tunjuk ke saya. Okey. Tadi kita guna zalika. Kita guna haza. Kalau zalika ni untuk jauh bahasa Arab ba'idun. Okey, Iqra' man ba'idun. Okey, sebab zalika awak tu jauh sikit lah. Jauh sikit. Okey. Okey. Zalika filun. Al-filu. Hayawanun. Kabirun. Al-filu. Ya'ishu. Fil ghabah. Al-filu. Ya'ishu. Fil ghabah. Ghabah bermakna apa? Hutan. Okey. Tadi Ustaz sebut kan? Okey, Ustaz nak pilih. Apa? Mari awak. Di sini. Okey. Ba'da hadhihi dirasah mungkin? Ba'da hadhihi dirasah. Iza intahat hadhihi dirasah, ta'ala ila hadhihi bas, insya-Allah. Okey, lepas pada habis kelas boleh insya-Allah. Okey. Okey. Awak tunjuk ke dia kan? Awak baca. Okey. 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 Al-an ma ismuki? Khairina. Okey. Khairina satantiku awalan summa kullukum Iqra' ma'a Khairina. InsyaAllah boleh? Mungkin. Faham tu? Okey. Khairina baca dulu, lepas tu semua ikut boleh? Boleh. Tapi baca dengan gaya macam Ustaz buat tadi, boleh? Boleh. Tunjuklah ke dia, boleh? Okey, sebelum ada tu. Okey. Wahid, isnani, salasa. Al-fi'lul hayawan
Bodoh. Okey, maratan saniyah. Okey, tapi maratan saniyah alaiki an tantiku hadhihi al-jumal bin nabar wa tanwin. Baca dengan intonasi lah sikit. Baca. Zalika filun. Macam tu boleh? Baca dengan intonasi, insya-Allah. Okey. Kalau lama ke belakang, okey, depan sikit. Jangan gigi lagi gajah. Okey, duduk sini tu. Okey, 1 2 3. Zalika filun. Al-filu hayawanun kabirun. Al-filu hayawanun kabirun. Al-filu ya'isu fil ghaba. Okey, mumtaz. Okey. Safiq yadak wahidah. Isnani. Salasa. Okey, khamsa arif. Mumtaz. Okey. Okey, syukran Khairina wa Rayyan. Okey. Salisah. Boleh dia lagi? Boleh. Okey. Boleh teruskan? Nuwasil mungkin? Nuwasil mungkin? Kita sambung lagi boleh? Boleh. Okey. Na'am. Okey. Fi hazihil fas man huwa kal asad. Dalam kelas ni siapa dia macam singa? Tunjuk. Okey. Okey. Kamu tahan. Tahan. Ma ismuka? Nama awak? Ilham. Okey. Ta'al ilal amam. Ilham. Okey. Macam okey. Siapa sini? Tadi siapa yang garang macam singa? Okey, siapa sini yang paling baik lah kelas ni? Ini baik lah. Ayo. Okey. Okey. Syafika, mana Syafika? Okey, bangun Syafika. Okey. Kiaman Syafika. Ni Syafika. Boleh. Okey, baik. Tanya Amam. Okey. Iqra Syafiqah sataqra'u awalan summa kullukum taqra'u ma'a Syafiqah. Okey. Singa mari sini. Okey. Pakai apa ni? Okey. Wahid isnani salasa. Apa dia? Okey, maratan saniyah lakinna bihammasah wa syuja'ah insyaallah. Dengan semangat dan berani boleh? Okey. Wahid, singa Ilham okey. Okey, boleh ke? Okey. Wahid, Ilham pun baca sekali boleh? Baca sekali okey. Wahid isnani salasah. Okey. Syafika baca. Semua buatlah gaya sekali. Okey, sekali lagi. Semua buat gaya sekali. Wahid isnanis al-lughah al-jasadiyah. Buat apa? Bahasa apa? Bahasa badan boleh? Satu. Zalika asadun. Kalau awak tengok singa awak tak terkejut. Zalika asadun. Okey gitu Dia nampak ada reaksi boleh? Okey, wahid isnani salasa. Hayawanun. Okey, mumtaz kullukum khamsah arif. Okey, syukran li Ilham wa Syafika. Okey, tayyib. Ahsantuma. Okey. Tayyib, al-an nuwasilu ila al-anshitah
al-akhirah. Sekarang kita telah sampai ke aktiviti yang terakhir. Kita telah sampai kepada aktiviti yang terakhir. Okey, awalan al-majmu'ah al-ula irfa' yadak. Kumpulan 1 angkat tangan. Okey. Al-majmu'ah as-saniyah irfa' yadak. Al-majmu'ah as-salisah irfa' yadak. Al-majmu'ah ar-rabi'ah. Al-majmu'ah al-khamisah. Okey, kullukum. Okey. Ikhtar raisal majmu'ah. Ikhtar raisal majmu'ah. Pilih ketua kumpulan. Okey. Baik. Baik. Intahat anda. Okey. Okey. Raisul majmu'ah. Raisul majmu'ah ta'al ilal amam. Okey, al-majmu'ah al-ula. Okey, al-majmu'ah al-ula. Ketua kumpulan mana? Okey, ini. Ada gam. Okey, al-majmu'ah as-saniyah. Ustaz bagi 3. Al-majmu'ah as-salisah. Aku duduk Cristiano. Ni. Al-majmu'ah al-khamisah. Kalau ring. Okey, al-majmu'ah al-khamisah. Okey. Istami'u jayyidan. Okey, Safiq yadak wahidah. Safiq yadak wahidah. Isnani. Salasah. Hai. Hello. Okey. Al-an okey. Al-an indakum bitaqat al-kalimat. Indakum bitaqat al-kalimat. Okey, sekarang ni berada dengan awak ada apa? Ada kad perkataan. Okey. Okey, istami awalan. Okey, fokus. Okey. Awalan alaikum an takwin al-jumal al-mutanasiqah. Awak kena membina ayat yang berkesinambungan. Okey. Indakum bitaqat al-kalimat. Sekarang dengan awak ada kad perkataan. Okey. Awak kena susun bitaqat alaikum an turattibu bitaqat al-kalimat litakuna salasatin jumalin. Alaikum an turattibu hazihi bitaqat al-kalimat litakuna salasatin jumalin. Kena susun jadi berapa ayat? Salasah 3. Okey, salasah 3. Okey. Kumpulan yang siap. Awalan tertib. Pertama susun dulu. Bincang dulu macam mana. Alaikum an tunakishu ma'a majmu'atikum wa ta'awanu bainakum. Awak kena berbincang dengan kumpulan awak dan saling tolong-menolong untuk selesaikan ni. Okey, untuk membentuk tiga ayat. Okey. Ayat dia macam yang lebih kurang yang kita belajar tadi lah. Okey. Okey, Safiq yadak wahidah. Isnani. Salasah. Kasirah. Okey, syukran. Ba'da zalik alaikum an tulsafu hazihi bitaqat al-kalimat fi kad Manila. Lepas tu awak kena tampal dekat kad Manila. Ada gam? Ada gam. Okey, faham tu? Wadih. Okey. Iza wadih. Okey. Masa bermula sekarang. Ustaz ini apa? Stapler. Oh, Ustaz. Tak tinggal tu. Okey, boleh mula sekarang. Okey. Boleh biar je. Dia tengah rekod seorang ni kan.
Okey. Isya. Indakum khamsah indakum asyarah daqa'iq faqat. Awak ada 10 minit je, boleh? Bukan 10 minit. Ustaz kurangkan sikit lah. Sab'ah daqa'iq faqat. 7 minit. Ya, kok saya. Tastatik. Awak boleh buat? Tastatik. Boleh apa? Filuhan Arabiah. Naam. Naam, okey. Okey. Alaikum an ta'awanu bainakum. Alaikum an ta'awanu bainakum. Awak kena tolong menolong. Pastikan semua terlibat. Siap. Okey. Kumpulan siap sekarang. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2. Okey. Yang siap boleh duduk dulu. Okey. Nantazir salasah majmu'ah ukhra. Kita tunggu 3 lagi kumpulan. Nah. Hal indakum musyaqqah. Ada masalah? Tak ada, boleh. Okey, boleh? Hal indakum musyaqqah. Awak ada masalah tak ada? Ada hal indakum muskilah tak ada? Muskilah. Okey. Okey, siap. Okey. 4, 5. Okey. Al-majmu'ah al-akhirah. Okey, kita tunggu kumpulan terakhir. Nantazir al-majmu'ah. Siap. Okey. Al-majmu'ah, kumpulan yang dah siap boleh duduk. Aku tinggi. Aku kedua dah ya. Jadi dia. Wali lula lelu. Iyalah dia. No. Aina tu. Dia tak nak. Okey. Jangan main-main. Okey. Tu tak siap lagi tu. Siap. Okey. Al-majmu'ah al-akhirah. Okey. Bisru'ah. Bisru'ah ni ke apa? Bisru'ah. Cepat. Okey, kullukum bisru'ah. Okey, iqra' ma'an bisru'ah. Bisru'ah bermakna cepat. Dalam bahasa Korea apa? Cepat. Pali-pali. Okey. Cepat ni dalam bahasa Arab bisru'ah. Okey. Al-majmu'ah al-akhirah bisru'ah. Sikit. Cepat Pak. Buat engang-engang. Okey, tamam. Sempurna, selesai. Yang ni kalau tak muat, sampai ke sana sikit lah. Bagus tak mana? Macam mana? Tak faham balik kan? Sekarang pasti. Itu. Okey, Khamsah Arif.
Okey, awalan hayya nufaddilu al-majmu'ah al-ula. Okey, Sofiq Gadai. Okey, Ustaz mempersilakan kumpulan pertama. Lama gila. Mari 3 orang. 3 orang. Okey. Yang lama dah. Okey, uridu salasa Lama gila. salasata taliban. Okey. Pegang dah sini. 2 orang pegang, seorang baca. Dah sini dah. 2 orang pegang saya. Okey. Bukan semua. Okey. Okey. Sofiq Gadai Wahidah. 2 orang ni. Wahidah. Isnani. Salasa. Hai. Okey. Adnin sataqra'u adnin summa alaikum an taqra'u ma adnin. Faham dong? Okey, Adnin baca lepas tu semua ikut. Okey. Hadza kitun. Al-kitun hayawanun alifun. Al-kitun ya'ishu fil baiti. Okay, Mumtaz. Lakinna iza tujad alif lam nakra'u al-kittu wala nakra'u al-kittun. La. Al-kittun ghairu sahih. Al-sahih al-kittu. Okey, dengar baik-baik. Bila ada alif lam, kita tak baca dah al-kittun, kita baca al-kittu. Boleh? Al-kittu. Okey, maratan sana. Okey, sekali lagi. Hadza kitun. Al-kittu hayawanun alifun. Al-kittu ya'ishu fil baiti. Okey, Sofiq Gadai. Okey, dulu. Okey, syukran lil majmu'ah al-ula. Okey, al-majmu'ah as-saniyah ta'al ila al-amam. Salasa talibat. 3 orang pelajar. Okey, 2 orang pegang, seorang baca. Okey. Okey, intabihu bermakna fokus. Okey, fokus. Intabihu. Okey, wahid isnani salasa. Nampak? Angkat tinggi sikit. Okey. Okey, maratan saniyah. Okay, Asanta al-majmu'ah as-saniyah. Okey. Indi as-su'al. Ma al-farqu baina haza wa zalika? Ma al-farqu baina haza wa zalika? Apa perbezaan antara haza dengan zalika? Haza ni untuk bukan. Okey, duduk dulu. Ijlis. Ustaz terang ya. Okey. Fil lughah al-malayuwiyah kita panggil kata tunjuk. Okey, kata tunjuk lah. Lakinna fil lughah al-arabiyah ismul isyarah. Okey, iqra' ma'an. Ismul isyarah. Fil lughah al-malayuwiyah kata tunjuk. Okey. Ini fil lughah al-arabiyah madza? Ini. Haza, okey. Ini haza.
Lakinna haza lil muzakkar. Okey. Iza lil muannas nastaqdim hazihi. Okey. Itu fil lughah al-arabiyah madza? Itu al-lughah al-arabiyah. Fil lughah al-arabiyah? Ha? Zalika. Okey. Zalika lil muzakkar. Lil muannas nastaqdim tilka. Okey. Hadza faqat li hadzal fasl. Okey. Kalau awak nak kata ini contoh. Ustaz kata ini pelajar lelaki kan. Ustaz guna apa? Hadza. Okey. Kalau ustaz nak kata ini pelajar perempuan, ustaz kata hazihi talibatun. Kalau ustaz nak kata itu pelajar lelaki, zalika talibun. Kalau ustaz nak kata itu gajah, kalau ustaz nak kata ini gajah, contoh. Okey, mumtaz. Kalau ustaz nak kata itu pelajar perempuan, tilka talibah. Okey. Jadi ini ni untuk dekat. Okey. Dekat bermakna fil lughah al-arabiyah dekat. Dekat fil lughah al-arabiyah qaribun. Okey. Qaribu bermakna musafah saghirah. Jaraknya dekat. Contoh. Musafah baiti min hazihil madrasah qaribun. Ala sabili misal. Okey. Faham tu? Okey, jelas kan? Okey, jadi ini dan itu. Ini untuk qaribun. Kalau jauh bahasa Arab zalika tilka. Okey, jauh bahasa Arab ba'idun. Okey, ba'idun. Okey, ahsantum. Okey. Syukran lil majmu'ah as-saniyah. Nufaddil al-majmu'ah as-salisah insyaallah. Al-majmu'ah as-salisah. Salasata taliban insyaallah. Ta'al ila al-amam. 3 orang datang depan. 2 orang pegang sama baca. Okey, intabihu wa istami'u jayyidan. Okey, angkat tinggi sikit. Okey, wahid, isnani, salasa. Fil hazirah. Okey, maratan saniyah al-hazirah kan. Mungkin kecil tak nampak kan. Al-hazirah ustaz dia besar sikit. Al-hazirah. Al-hazirah bermakna kandang. Okey, maratan saniyah wahid, isnani, salasah, intabihu. Okey, mumtaz. Khamsa arif. Okey, Sofiq Yadai lil majmu'ah as-salisah. Okey, tepuk tangan untuk kumpulan 3. Okey, al-majmu'ah ar-rabi'ah tafaddal mashkura.
Salah satu taliban. Tiga orang. Cepat. Okey, awak baca. Awak pegang dua orang. Go. Tahan. Dia cikgu baca. Ha? Ba'da intihad al-waqt. Mungkin ba'da intihad al-waqt. Lepas habis masa boleh? Ada ke apa? Masya Allah. Okey, lepas habis masa dah. Terima kasih. Okey, intabihu. Okey, ma ismuka? Fauzi. Okey, istami' Fauzi. Sataqra'u awalan summa alaikum. Fauzi. Jauzi. Okey, Jauzi. Okey. Wahid, isnani, salasah. Agak tinggi sikit. Ta'irun tuhibbu. Okey, tak apa-apa. Baca lu. Qafasi. Okey, maratan saniyah. Okey, wahid, isnani, salasah. Minal awal. Awak mahu juga. Okey, syukran Jauzi. Okey, agak tinggi sikit. Awak duduk sini lah, nusuk belakang. Okey. Kena berani, syuja'ah. Kena berani, okey. Okey. Haza at-ta'iru. Okey, boleh terima. Okey. Haza at-ta'iru ke ataupun haza ta'irun? Okey, haza ta'irun. Jadi yang ni sepatutnya duduk kat sini. Okey. Ta'irun uhibbu. Sahih atau la? Salah. Okey, yang sahihnya macam mana? Uhibbu at-ta'ira. Okey, uhibbu. Okey, iqra' ma'an. Uhibbu at-ta'ira. Okey, intabih. Safiq yadat wahidah. Salasah. Isnani. Wahid. Okey. Uhibbu at-ta'ira. Uhibbu at-ta'ira. Lihat tu. Uhibbu at-ta'ira. Okey, saya suka burung Okey, yang bawah dia. Yang bawah betul tak? Sahih atau tak? Baik, at-ta'iru ya'ishu fil qafasi. Al-qafasi bermakna sangka. Okey, mumtaz. Ahsantum. Khamsa arif? Okey, Safiq yadat. Okey, Safiq yadat salasah. Okey, syukran al-majmu'ah ar-rabi'ah. Okey, al-majmu'ah al-akhirah, al-majmu'ah al-khamisah. Ta'ani al-amam. Okey. Ini mudah Okey. Buat main ni. Okey, fokus. Okey, istami'u jayyidan. Okey, ma ismuki? Okey, Syifa. Istami' Syifa taqra' hadhihi al-jumal al-mutanasikah insyaallah. Summa alaikum an taqra'u ma'an. Okey, wahid, isnani, salasah. حيوان كبير الفيل حيوان كبير يأكل الفيل النبات Okey, sekali lagi yang last. Ya'kulu al-filu an-nabata. Okey. Hal hadza sahih atau la? Sahih atau la? Sahih. Okey.
Man takul sahih irfa' yadai. Siapa kata betul angkat tangan? Tak ada pula. Siapa kata betul angkat tangan? Man takul ghairu sahih irfa' yadai. Siapa kata salah angkat tangan? Tak angkat juga? Tak tahulah, tak confirm. Okey, jap. Saya tak tahu. Okey. Al-ijabah lil majmu'ah al-khamisah sahihun. Sahihun. Jawapan kumpulan 5 betul. Okey, betul lah. Okey. Maratan saniyah boleh? Maratan saniyah. Okey. Wahid isnani salasa. Okey, man ya'lam makna an-nabata. Makna an-nabata. Okey, ya'kulu ma makna ya'kulu? Makan. Okey. Al-filu gajah. An-nabata apa? An-nabata bermakna bukan daun, tumbuh-tumbuhan. Okey. An-nabat tumbuh. Okey, ikraman. An-nabatu. Okey, an-nabatu bermakna tumbuh. Okey. Diddu an-nabatu ma. Diddu an-nabatu. Apa lawan kepada tumbuh-tumbuhan? Buah-buahan. Okey. Lawan kepada tumbuh-tumbuhan haiwan. Okey. Haiwan fil lughah al-arabiyyah? Al-hayawan. Nah, okey, mumtaz. Okey, syukran lil majmu'ah al-khamisah. Irfa' yadai. Safiq yadai. Wahidah. Isnani. Salasa. Kasira. Tak semangat ni. Okey, hai. Hello hai. Okey, syukran. Khamsah Arif. Okey, al-an qad nuwasilu ila nihayah li hadhihi ad-dirasah. Okey, sekarang kita telah berada di perakhiran. Okey. Maza ta'allamtum al-yawm? Awak belajar tentang apa ini? Al-hayawanat. Okey, fil ansyitah al-ula maza naf'al? Dalam aktiviti yang pertama apa kita buat? Kita nyanyi. Lagu dan bahasa Arab apa lagu? Al-ghina. Okey, al-ghina. Okey, kita menyanyikan lagu. Okey, fi al-ansyitah as-saniyah maza naf'al? Kita membaca. Betul, kita membaca kan yang berlakon ni kan, yang pakai topeng. Okey. Fi al-ansyitah as-salisah maza naf'al? Aktiviti ketiga kita buat apa? Yang awak buat tadi. Susun perkataan. Okey. Kita takwin al-jumal al-mutanasikah. Okey, al-jumal al-mutanasikah makna apa? Okey, jumal mutanasikah apa makna al-jumal al-mutanasikah? Ayat yang berkesinambungan. Okey. Al-jumal al-mutanasikah bermakna ayat yang berkesinambungan. Berkesinambungan ni macam mana? Contoh tak? Ustaz buat ayat kan. Saya seorang pelajar. Saya bangun lewat. Saya datang sekolah. Berkesinambungan tak? Berkesinambungan lah. Sebab pasal ustaz kan. Okey, kalau contoh. Saya makan nasi. Saya berjoging. Itu macam tak berkesinambungan lah. Okey. Faham tu? Okey. Hadza faqat li hadhihi ad-dirasah li hadzal fasl. InsyaAllah. InsyaAllah fil bait alaikum an nuraji'u ad-durus. Walau intahat al-imtihan alaikum an nuraji'u an-nuraja'. Okey. Hal tastami'. Awak dengar tak? Intabihu. Okey, intabihu.
Okey. Walau intahat al-imtihan, walaupun peperiksaan telah tamat, alaikum an nuraji'u ad-durus ad-daiman. Awak kena sentiasa mengulang kaji pelajar. Limaza? Kenapa awak kena selalu ulang kaji? Supaya jadi pandai. Okey, ada orang bila habis periksa dia tak ulang kaji dah. Mana dia belajar ni untuk periksa. Kita belajar ni kerana apa sebenarnya? Kerana Allah. Okey. Nata'allamu li ajlillah ta'ala. Kita belajar kerana Allah Ta'ala. Okey. Hadza faqat li hadhihi ad-dirasah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh cek gigi semua?